Salam, masuk. Kau tahu mana ni? Duduk. Satu masuk, bawa balik. Makcik. Oh, jadi juga daripada ombak. Setahun lebih. Minum. Sajuk apa mana? Daripada Palung 8. Ya, rasa sajuk tadi ke mana? Ke leher ke, tengah dada ke, ke perut? Atau sampai ke mulut je, sajuk Rasa sajuk. Okey. Dulu cucuk vaksin apa? Siapa tu? Pfizer, Sinovac, AstraZeneca. Macam Sinovac kot. Dia yang utama Pfizer. Yang kedua Sinovac. Dan itu AstraZeneca. Saya sejak ambil 3 kali dia tunggu je. Kau juga? Buat apa berniaga kat rumah. Oh, mak. Duduk Palung apa? Palung 8. Palung 8. Asal mana? Saya asal Perlis. Perlis. Mak? Mak Perlis, ayah Kedah. Kedah. Keturunan kau ni ada ni tak? Yang pandang-pandang ubek belah mak belah ayah kau. Atau tok moyang-moyang mak saudara kau. Keturunan tu lah, susu galuh tu lah. Ikut cakap abah adalah. Ada. Ini pandai-pandai adalah juga. Belah mak? Belah mak pun ada. Cantik. Tahniah dan takziah. Sebab ayah saya pun sebenarnya dah lama sakit sekarang. Berapa umur? Apa tahun 44. 82. Sakit apa? Abah. Dia sakit dia tak tentu. Kadang-kadang dia panas perut, kadang kaki. Dah berapa lama dia sakit ni? Tahun nak. Banyak tahun nak. 3 tahun macam tu. 3 tahun. Takut GERD anxiety ke? Raya ni balik mana? Ayah ni. Ayah ni di sini lah. Palung lah tak boleh. Tak raya. Kalau sihat? Kalau sihat, tak, kalau Kalau sihat, nak balik Kedah tak? tak ada lah. Memang kita orang memang raya sini. Kakak dia pun Perlis selalu balik sini lah. Saya sana tinggal kakak seorang je. Yang lain semua balik sini. Ayah? Ayah semua kat sini. Kat mana? Kat Palung 8 lah. Oh, Palung 8. Ingatkan ayah ke Kedah. Daripada kecil lagi saya pindah memang terus duduk sini. Ayah ni memang penoloka Palung lah. Tak. Dia kampung. Jalan panjang. Dia pun 8 ada masuk dalam. Oh, ya Jalan Panjang. Okey. Tahu. Tahu Jalan Panjang. Dia tu ya. Abah kau ni yang saya tengok, saya minta maaf ya. Saya syak satu sakau. Satu dah 3 tahun sakit Lebih kurang. Okey. Kau duduk dengan abah apa? Saya duduk satu kampung lah tapi Satu kampung, rumah lain. Balik nanti kan apa semua kau suruh abah kau minum cair sejuk kan. Rasa sejuk. So dia bangun kan minum. Dia malam tak boleh tidur kan. Dia tidur Ni macam perut tu keras apa semua ni kan. Kadang-kadang dia panas. Itu GERD anxiety tu. Macam kau kan ni. Ada sakau. Nama kau siapa? Muhammad Syahril. Muhammad Syahril. Nama mak? Normi. Tak disambut dah. Confirm. Tahniah dan takziah. Cuba minum lagi sekali. Dah tak raya dah tak?
keluar masuk menahan tak ni tangan dia biso semua wet togang Ada macam nak masa ni hitam macam- rasa macam kena tercokit ni panih macam kena pedih kan. Pedih. Ulu hati dia tangkap ni jantung cucuk sesak nafas. Macam nak pitam pun ada kan. Pagi tadi bangun tidur dia terasa sejuk, panas sejuk. Itu yang bangun terus tu. Cuba tarik nafas. Reksa lah. Tarik nafas lagi. Okey, kejap ya. Okey. Saka, jinggat dati, sila keluar kejap. Kau duduk tepi tu kejap. Tepi sudut tu, pulaskan semua. Semua keluar. Kau tarik segala bisa-bisa ni daripada kedua-dua ibu jari kaki ni sampai bumbun. Daripada kulit, daging, darah, urat saraf, urat besar, urat halu kecil, tulang, sumsum dan segala organ-organ dalamannya. Pada usus perut, usus besar, usus kecil, buah pinggang, jantung, peparu, hati, limpa, hempedu, kedua-dua saraf mata, kedua-dua saraf telinga, saraf hidung, saraf mulut, saraf muka, saraf kepala, saraf otak. Lagi satu, emosi, perasaan, akal, nafsu, semangat jati diri yang kau kunci selama ni kau buka balik. Lapang fikiran dia bagi yang tenang. Lancarkan perjalanan darah ni. Lancarkan banyak oksigen ni. Okey, tarik segala bisa-bisa vaksin, bisa saka, bisa badan, bisa penyakit yang ada dalam batang tubuh. Siapa nama? Muhammad Syahril binti Normi ni. Keluar semua. Keluar duduk tepi tu. Keluar. Okey. Tarik nafas. Pasal? Tadi? Tarik nafas lagi. Panjang nak? Ringan nak? Okey sikit. Okey, minum. Pasal? Bagaimana dah? Berut? Game over. Settle. Nunggu. Memang dah go. Otak ni dah habiskan air satu botol ni dari pagi sampai ke malam tak selesai. Rasa sedap. Ni minum. Rasa sejuk dah. Sampai ke perut dah. Tadi sampai mana? Sampai sini. Okey. Game over. Okey, kejap. Aku nak buktikan pula lagi satu. Nanti nafas. Okey, angkat tangan ya. Angkat tangan dah. Berasa. Angkat tangan. Angkat bahu berasa. Ingat nak? Apa rasa pemikiran kau? Lapang nak? Apa pemikiran tu okey sikit lah. Okey, kejap ya. Saya nak buktikan sako tu. Gerd jati memang confirm lah. Jin gerd jati memang ada lah. Ni sako tu ramai yang kurang percaya. Sako saja. Jin gerd jati duduk tepi. Kau duduk situ tontok. Sako, kau masuk adik. Kat badan tubuh Syaril ni. Deng. Deng. Dek apa kau?
Apa tu? Betul tak? Pendek kan? Ha? Apa kata sebab kurang? Cuba kat tangan. Ha? Apa beza yang tadi kan ya? Tadi dia rasa macam Ringan. kira tu ringan sikit. Ni sama balik. Betul tak? Adalah juga. Cuba minum air tu. Air sampai mana? Tadi sampai ke perut kan? Rasa. Ada sampai ke perut? Nampak siang kan? Itu cerita Satu mana? Saya tanya orang tadi. Belah abah kan? Belah mak ada, belah abah ada. Dia jago. Dia kena putuskan. Terpulang lah. Nama dia putus atau tidak, terpulang. Ini pusaka punya hal. Okay, saya boleh keluarkan. Tapi kalau tak diputuskan perjanjian tu, dia akan masuk balik. Kau kono balik lah. Kan adik-adik dia tak ada dia je. Ada semua. Masalah sekarang ni adik-beradik tak sakit peduli kan. Yang ni sakit, kita selesai, kita batalkan perjanjian tu. Itu cerita dia. Itu pasal datang sini kita check. Double Z nak nampak macam jawab tak nak jaga hati. Kau tanya dia. Apa rasa sekarang? Kepala kau tu cakap tu juga. Ini ada orang cakap ni. Double Z ni kawan aku ni penipu ni, Tok Alam penipu. Wayang. Kau sendiri rasa? Dia orang tanya, Double Z ni tanya. Dia kepala dia lah. Dia sikit, dia ringan sikit. Kalau tidak dia terasa macam benda fikir. Ni tadi aku keluarkan tadi. Rasa ringan kan? Ini aku masuk balik rasa borek kepala rasa. Semak balik kan? Double Z. Tanya dia. Dia sendiri rasa. Tadi aku keluar tadi suruh dia minum sampai ke perut. Betul tak? Dia sekarang ni ada nama Double Z ni, dia kawan aku ni penipu. Tukang perawat penipu, pembohong. Sebelum kau datang tadi untuk keluar kejap tadi kan? Ringan kan? Tak dia tak sampai sini tau. Siapa buat kita, kau buat kita. Dia fikir yang bukan-bukan kan? Mikir nak matilah, nak apalah. Negatif je. Betul tak? Dia, sebab bila kita tarik nafas, dia lekat, dia tak lekat kan. Dia rasa gelabah, dia rasa tak ada ni yang ada satu Mamat Mangkuk Ayun ni Siapa nama ni? Gazibu apa nama tadi? Dah kena blok. Kena blok awak. Kena blok tu. Dekat saya punya moderator. Pada muka kau. Macam jawab terpaksa je. MH1 Musa. Dia kawan, aku tanya kau macam kau nak jaga hati tu. Aku tanya kau. Apa rasa diri kau? Ini live ni. Bukan kita bohong. Double Z ni. Apa cerita Kau nak jaga hati kau atuk kau sebab aku tanya macam mana keadaan kau. Yang rasa kau. Betul tak, Fazli? Dia cuma nafas je lah. Dia nafas lagi. Macam Tadi bila keluar semua tadi, logo dah kan? Bila dia cuma nafas lah. Nafas tu kan kita kena buka yang sistem saraf tu kan. Akan turun kau jahanam. Okey, tanya saka kau ni kau nak ke tak? Punca itu pasal saya keluarkan tadi jadi saya keluar dua-dua tadi, suruh kau minum tadi sebelum keluar tadi rasa sampai senyap. Betul tak? Bila keluaran semua tu ada sampai ke perut dah. Fikiran rasa lapang. Ini ada orang cakap ni aku ni penipu ni.
Aku bermain wayang dengan kau ni. Oh. Aku bayar kau RM50 wayang. Kan bangang nama tu. Okey. Sako ni macam mana cerita ni? Nak tak nak? Tak nak. Aku nak tanya hati diri kau. Dan aku tak tanya rumah kau, aku tanya kau. Kau punya tuan punya badan. Tu cerita Tak nak. Terang tekan bateri hijau tu. Ikon ni. Lupa nak pasang. Betul ke tak nak? Weh Sako. Aku dah tanya pada siapa nama? Muhammad Syahril binti Normi ni. Dia cakap dia tak nak. Kau dengar, kau pun tahu kan, aku tanya dia betul-betul. Dia cakap tak nak kau dah. Apabila si jasad yang bernama Muhammad Syahril binti Normi datang berjumpa kandaku mengadu akan nasibnya, akan sakitnya. Pada saat dan ketika ini, maka terbatallah dam dan kifarah ke atas diri Muhammad Syahril binti Normi. Maka terbatallah perjanjian kamu dan tugas kamu di batang tubuh Muhammad Syahril binti Normi, zahir dan batin hingga akhir hayatnya. Maka terbatallah segala penyakit yang ada di dalam batang tubuh Muhammad Syahril binti Normi, iaitu gangguan pusaka keturunan, gangguan gerd izati, bisa-bisa vaksin, bisa badan, jiwa kacau, emosi, perasaan, akal, nafsu, semangat jati diri hilang, dah terbatal. Wahai Muhammad Syahril binti Normi, pada saat dan ketika ini, daku menghiharkan, bebaslah kamu, merdekalah kamu, syurgalah kamu, dunia dan akhirat, zahir dan batin. Segala bala bencana penyakit yang kamu hadapi selama ini dah terbatal. Gugur semua kosong sekosong boseh seboseh suci segala bisa vaksin, bisa gerd izati, bisa saka, bisa badan, bisa penyakit yang ada di dalam batang tubuh Muhammad Syahril binti Normi dah terbatal. Kosong sekosong Wahai jin gerd izati, wahai jin pusaka keturunan dan segala jin-jin yang ada di dalam batang tubuh Muhammad Syahril binti Normi, aku perintahkan kau keluar daripada batang tubuh Muhammad Syahril binti Normi. Iaitu, sebelum kau keluar, aku perintahkan kau tarik segala bisa-bisa ni daripada kedua-dua ibu jari kaki ni sampai bumbun. Daripada kulit, bulu roma, darah, daging, urat saraf, urat besar, urat halus, urat kecil, tulang, sungsum, sendi-sendi dan segala organ-organ dalamannya pada kedua-dua buah pinggang, usus perut, usus besar, usus kecil, jantung, peparu, hati, limpa, hempedu, kedua-dua saraf mata, kedua-dua saraf telinga, saraf hidung, saraf mulut, saraf muka, saraf kepala, saraf otak. Weh Saka, kau tarikkan segala barang-barang pakaian-pakaian kau. Lagi satu, emosi, perasaan, akal, nafsu, semangat jati diri.
Kau bosinkan balik. Lapang pemikiran dia bagi dia untuk tenang. Ringan kebatan tubuh ni. Tu untuk stroke. Okey, stroke sekarang ni tu tak ambil ya. Orang penyakit stroke tekan urut tu serang ni yang ngah tu dia masalah saraf tangan. Dia tak boleh nak urut. Yang Abang Fadli dah berhenti. Tu sekarang ni tengah macam tekan urut. Tekan urut apa tapi mengikut kehendak tu belum ada lagi. Yang stroke cuba cari tepek lain. Tu sekarang ni urut ni tu tak baik lagi. Tu stop. Minta maaf Rasa sang, tak apa. Mana yang kau tak pasti lagi? Minum. Tak, banyak. Kau ambil air sikit ni. Kau mana kau? Minum. Sebab bila sistem dah buka, dah jalan, darah dah jalan, dia banyak minum air. Air dah kurang. Sebelum ni dia gangguan dah ada, sistem darah perjalanan kita ni, air tu tersejak macam tu ya. Bila sistem darah dah jalan, udara dah jalan, dah betul balik, dah mengalir darah pun semua sistem tu, air kurang. Sebab kau nak minum air pun dah. Betul tak? Kalau satu botol ni dari pagi sampai ke malam lah pun selesai kalau banyak ni. Betul tak? Tak kuat minum. Dia orang jiwa kacau. Apa perasaan kau sekarang? Juga perasaannya ringan sikit lah. Otak ringan sikit lah. Cuma tinggal mana? Nafas je lah. Nafas. Okey, nafas ya. Sadar. Kita bawa sadar ya. Ya. Rasa sakit. Tahan. Tak mau sakit kan? Sekejap. Pada sini. Tak ada. Sakit. Dah mau ikan? Berapa nak? Mana jangan dia dua orang. Tapi saya minum. Oh, okey. Ada nak? Terima kasih.
Takut tak? Ha? 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 Sebelah pula ni. Aduh, baik. Aku golakkan orang ya. Ha. Ha. Buat apa? Ha. Banyak nak? Kenapa itu? Ah, sekolah pula. Dah bersedia? Aku ngelakkan orang ya. Sakit tapi boleh tak? Apa itu? Ha? Oh, apa nak? Saya berak. Oh, berat. Berat kat mana? Saya tak ada break. Break. Bersiap. Tengok, tepuk tangan. Jangan sekolah. Kak buat ni. Jangan. Aduh, hai. Ya, Pak. Aduh, Pak. Okey. Okey. Apa rasa nak sekarang? Ha. Puasa? Lapang sikit. Ha? Lapang sikit. Ha, ini baru 5%. Tapi ni kan kau nak masuk nak kau janam. Apa rasa kan? Apa rasa? Ah, kejap. Kau pusing sini kejap. Ada rumah kau. Ha. Dogi ya. Tengok ni. Petok sikit ah. Berasa kepala tu. Ingat tak? Apa rasa pandangan mata tu? Torang tak? Adalah beza. Rasa kan? Ringanlah daripada tadi. Siapa yang tadi ngobat aku pembohong tu? Tanya dia ni. Ni, apa rasa Ringan sikit lah daripada tadi. Ringan? Kenapa? Nampak ada lagi lah. Tapi tak teruk macam tadi. Ajak lagi lah kekojoan kau. Okey. Ambil kabel dekat tu. Buka baju, buka seluar. Masuk nak kau janam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini daripada Palung. Tadi daripada Nilai. Semua GERD Izzati. Okey. Tu nak bagi tahu. Besok last. Hari Jumaat last. Untuk merawat. Lepas tu kalau nak datang call. Okey. Lepas tu tutup. Tok raya kedua dah balik sini. Raya ketiga. Bagilah Tok rehat dulu. Kalau kes emergency boleh datang lah. Ya kompak kelima tu kalau nak datang call. Yang ni GERD Izzati dengan Sako settle. Dah selesai. Ni cuba nak urut apa semua. Tok tak boleh nak
tu nak balik tak boleh nak buat live. Tu nak tutup pun ni. Apa kata jalan kau tadi? Ringan? Rasa macam ringan sikit lah badan. Okay. Ringan sikit. Tu nak urut dia apa semua jap. Lepas tu je lah. Yang lain tak ada dah. Dah settle tu. Pedusnya. Okey. Jap. Enggak. Tak. Duduk. Duduk. Bismillah. Kosong. Pikiran tu. 8. Bagi. Welcome to Club Neraka Jahanam. Terima kasih. Ni buka ni. Ni kena buka ni. Ini pinggang, kaki, perut. Siapa entah? Baik lo. Okey. Assalamualaikum. Dago kan? Kan? Minum. Ambil kau. Berasa kan? Kak Liza, ini orang Palung ni. Kau Palung apa? Palung 8, Jalan Padang. Jalan panjang. Jalan Panjang. Orang Palung 8 Kak Liza, Palung apa kak? Kak, kamu kelenjar tu buka tu. Sakit. Tahan sikit. Kau selalu sikit pegang kan? Ada juga. Tak apa dari pun dah. Aku usik ni dah tahu dah. Nak pecah ni.
Ada hilang dah. Tadi biji-biji. Masa nak? Ha. Relax tu. Ambil nyawa. Ambil nyawa. Akak Liza ni, dia datang tu pergi ke Nalau. Lepas buat, alau, pergi balik. Dia kan. Bongih dah. Dia sakit dia bawa balung. Dia dulu kaki, tangan tak ada angkat, kaki tak ada angkat. Dapat buang satu, semua settle. Tapi dia ulang kan. Buat sampai 2-3 minit. Dah pergi balik. Dia kan. Halau itu. Dia kan. Sikit lagi. Ya. Kanan kiri. Okey, buat jalan. Gasuh kaki sebelah ni, kaki ni. Mana serap. Jalan jung tu. Apa beza mana ringan, mana berat? Langkah jalan kau tu lah. Jalan, test. Beza tak? Yang ni ringan kan? Yang tu berat kan? Ayat yang tu mana berat, mana ringan? Yang buat tadi. Apa rasa pinggang kau? Rasa macam keras sikit. Tak buat. Tak buat tadi rasa macam keras sikit. Keras kan? Yang dah buat tu rasa ringan kan? Boleh datang, kalau nak datang call dulu. Telefon untuknya. Okey. Baring sebelah. Aduh. Asal ke kan? Itu belum cucuk pusat ni. Sampai kalau ni sih risau kan? Ni tak risau. Bisa. Adalah, nak elok kan. Kita nak elok. Relax tu. Ambil nyawa tu. Okey, dah bersedia
Relax tu. Nak yang kecil berapa tahun? 3. 3. Yang ni? Yang dua? Yang kau lah? 9. 9. Berat. 6 tahun lah. 6. Ya, 6 tahun. Yang tu? Yang tu? Yang selalu 16. 16. Nombor 2? Nombor 2 15. Oh. Itu 14. Yang tu dulu pun. Inilah. Rasa. Ya. Tahan. Okey, bangun. Tak, bangun. Okey. Cuba kau baik sini. Kau tahu badan kau sini. Tangan tu cacah sampai ke lantai boleh tak? Sebelum ni boleh tak? Sebelum ni kerah kat sini. Ni? Boleh sampai. Boleh sampai. Cuba tak? Sebelum ni? Dia kerah kat sini. Sampai setengah lah sini lah. Sampai sini lah. Macam ni Ni? Boleh sampai. Boleh sampai kan? Pinggang kosong-kosong tak? Cuba sini apa rasa? Hilang sakit pinggang kau dah. Cuba jalan rasa. Balance tak? Ini dah keluar. Dari satu perut kosong. Ini kan prima donna makan. Perut lapar ni. Kan rasa lapar kan? Pergi kedai mana beli makanan dia. Beli makan. Lapar tu. Tu satu orang. GERD anxiety sebab sebelum ni selera dia ditutup. Selera ditutup. Dia GERD anxiety ni emosi, perasaan, akal, nafsu, semangat jati diri dikunci ya. Bila virus masuk dekat komputer atau telefon hang tak? Ini kau hang lah ni. Virus masuk, itu sakau masuk. Gangguan gaib masuk, itu virus itu. Itu yang mengganggu sistem kita tu. Faham? Okey, hari kami last tuk melawat. Hari Ahad tuk balik sini balik. Kalau raya ni lah kan. Raya rasa Jumaat kot. Kena Jumaat. Ramai kata Jumaat. Hari Jumaat. Hari Senin tu, hari Selasa tu boleh lah datang. Kalau yang datang raya nak berubat yang kena GERD anxiety ke apa semua boleh datang lah, insyaAllah. Apa-apa hal, hello dulu. Apa rasa lah? Kaki tu? Sikit lah. Cuba kau tahiyat awal, tahiyat akhir. Duduk. Kau rasa kepala lutut kaki kau tu. Kau rasa. Kau rasa sendiri. Kau sendiri rasa. Masih ringan sikit lah. Dia gangguan dah tak ada. Dia sebelum ni rasa sakit apa semua, kau bawa beban, dia duduk belakang kau. Dia mau lekap kat belakang tu. Ini dia sikit lagi. Cuma nafas dia sikit lagi. Macam ada lagi. Kajak lagi. Sebab sakor tu belum buang lagi. Weh, Jin Karin, Saka, kau keluar sekarang.
Kau sekat nafas tu, kau buat sekarang. Keluar. Tarik. Keluar. Jin Korin Sako. Keluar. Aku perintah. Aku bilang sampai 5. 1. 2. 3. 4. Berasa sang napeh. 5. Itu, napeh tu. Apa yang tak pasti cakap? Sini kau nak cakap. Apa yang tak terkesan kita cari mana muncul lagi. Dia kata yang melokek kat dalam kan. Apa rasa sekarang? Dah harga tu, dah minum, dah 2 cawan dah tu. Dah letak air ke tu? Dah 2 botol lah. Zek. Dia ajak pusaka Rembau tu. Dia ajak pusaka tu cuma tolong-tolong macam tu je. Bab hal adat tu je. Bab hal Rembau tu tak campur. Tapi yang Tok Suluh yang setampuk Pinang tu, atau yang Tok Mujuk tu lihat, itu susuk tubuh yang sebenar. Pusaka dua kat dia. Yalah, melawan orang. Kau faham lah. Tok boleh cakap. Lopak orang. Tak ada ni yang tu dia tak beri duit. Tapi tu tengok pusaka lah. Bulan puasa ni duduk diam lah. Tu pun dah lama tak kontak dia. Awal puasa sampai sekarang tu tak kontak. Tu macam buat hal masing-masing. Awal puasa sampai sekarang tu tak ada hubung dia dah. Okey, Baring. Nak cucuk pusat pula. Buka semua saraf. Buka semua saraf usus perut, ibu segala saraf buka semua saraf usus perut, usus besar, usus kecil, saraf bawah pinggang, saraf jantung, saraf paru, saraf hati, saraf limpa, saraf empedu, kedua saraf mata, kedua saraf telinga, saraf hidung, saraf mulut, saraf muka, saraf kepala, saraf otak. Buka semua saraf daripada kedua ibu jari kaki ni sampai mulut, zahir dan batin, semua saraf daripada urat besar, urat kecil, urat halus, semua saraf semua buka. Lapang pemikiran dia bagi dia tenang. Ringan kepada tubuh ni. Lapang pemikiran dia bagi dia tenang. Ringankan saraf ni. Lapang pemikiran ni.
Okey, segala bisa-bisa vaksin, bisa gerd izati, bisa sakor, bisa badan, bisa penyakit yang ada di dalam batang tubuh Muhammad Muhammad Syahril Syahril binti binti Romah ni keluar melalui seluruh binti Normi binti Normi keluar melalui seluruh liang-liang rumah dan sinar lubang. Keluar semua segala bisa vaksin, bisa gerd izati, bisa sakor, bisa badan, bisa penyakit yang ada di dalam batang tubuh ni. Segala penyakit yang ada di dalam batang tubuh semua dah terbatal. Gugur semua gugur kan. Bersih semua bersih suci kosong kosong kan. Tarik bisa daripada kulit, daging, darah, urat saraf, urat besar, urat anu kecil, tulang, sumsum dan segala organ-organ dalamannya. Segala angin-angin dalam perut, dalam dada, dalam jantung semua yang batil semua keluar. Reset balik semua sistem saraf. Semua sistem saraf buka balik semua. Lapang fikiran dia bagi jiwa tenang. Ringan ke batang tubuh ni. Kau kerja normal ke apa? Normal ke shift? Shift tersetting. Okey. Bila time tidur, bila dia nak tidur, bagi dia tidur. Lapang fikiran dia bagi jiwa tenang. Ringan ke batang tubuh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Masuk perut badan kau tenang kan. Boleh? Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pusing ini lapang pikiran. Mudahkan rezeki dia. Aku dah wasih kau, aku dah suci kau, atau pakaian kau. Aku dah Islam agama kau. Ini tambah kau, dasar kau, rumah kau. Lapang pikiran dia begitu tenang. Ringan kau tak tubuh. Ya, jaga rumah ni elok. Ya, bagi dia bila dia tidur kau bagi tidur. Aku nak dia sihat hingga akhir hayat. Pemudahkan rezeki dia, pemudahkan amal ibadah dia, pemudahkan kesihatan dia. Dia sihat ya, kehidupan dia ya, jaga rumah ni elok. Aku pulang boleh. Ya. Semua duduk yang hak di kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju lepas bawah. Settle.
Okay, dah settle, game over. Cuma nak nunggu dia nak putus saka pun itu pelan pada dia. Takat ni je lah kita punya live. Kalau ada orang masuk, selamat Hari Raya. I rasa Jumaat Raya kot. Kalau tu kasar tu ni kasar kau, tu minta maaf lah. Dan tu minta maaf kepada diri sendiri kalau ada apa-apa salah silap tu ya. Okey, takat tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.